Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cerita benda-benda yang membatalkan solat. Kita semua. Inilah solat. Keluar kedatangan hadas besar atau kecil. Itu batal solat. Berkata-kata dengan sengaja walau sedikit yang memberi faham atau ketawa. Tak boleh gelak masa solat. Itu acara membatalkan solat. Kalau ada siapa yang gelak, boleh batal lah. Boleh batal masa solat. Makan minum walau sedikit. Tak boleh makan sikit atau minum sikit. Kena minum dan makan yang banyak. Kalau makan minum walau sikit, itu acara membatalkan solat. Tengok ni. Melakukan pergerakan di luar rukun solat 3 kali berturut-turut mutawaliyat. Tapi saya tak tahu apa maksud rukun solat 3 kali. Tapi saya kena tengok ni. Berniat keluar dari solat. Kalau nak keluar dari masjid atau surau, kena niat keluar dulu. Jadi itu acara membatalkan solat. Tengok ni. Tengok ni. Ini dan tengok ni. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'una ar-raqi'in. Maksudnya, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua berjamaah bersama-sama orang-orang yang rukuk. Kamu semua kena berjamaah bersama-sama orang-orang yang rukuk. Tengok ni. Kita sebut pasal solat jamaah. Maksud jamaah, syarat solat jamaah yang had hari dibenarkan solat jamaah qasar. Kalau pergi tempat yang sangat jauh, kena jamaah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.